Kita lepik tak? Ini kita lepik. Tidak boleh tidak boleh. Ada. Boleh. Okey, ini semua dia okey. Boleh, semua boleh. Ini masuk dia di dapur ni kat atas. Masuk. Tolak masuk. Tolak masuk. Ni kah? Ya. Kau nak patah. Oh, kalau patah tu ada ganti dia. Klip dia lah. Klip dia tu ah. Okey, masuk ya. Dah. Ni ajak satu kan ni tu. Ni. Ni buka masuk ni. Kat sini. Oh, sen sini ya, sen. Kau pasal bukan ni. Bagi saya ni tak apa. Sini kah? Ni sen pusing ni, pusing. Pusing. Kita balik pusing kan? Juga, no? Sen betul. Bagi saya pusing tak apa. Okey. Lagu orang okey. Relax je. Kita yang tanya apa yang okey. Sebelum buat balik ni, kita buat alignment ni. Bagi bola dia jatuh. Ni sensor, apa? Di antara dia. Jadi benang tu mesti melalui tengah. Tak ada tak boleh tak. Kalau okey kau kejap boleh tak? Dua-dua ni. Kita kejap. Kita tak boleh. Yang ni, dia ada magnet ni. Ni untuk alignment Kita letak ni. Dekat ni. Kan? Oh, magnet dia lah. Untuk lepas yang bawah. Kau masuk. Lalu kau tak lalu kita adjust. Bagi center. Jangan bagi kita jam bagi dia. Sama. Kan masuk dalam tu ya? Kita masuk lagi kan? Kita masuk lagi, menyakan kita kena ke dalam kan sikit. Dalam tu dah. Tengok. Lagi masuk tengah. Kau kena adjust lah. Pergi ke dalam sikit. Okey. Okey. Bye. Cik pulang Pulang. Kena ke mana ni? Okey, lalu tak? Suruh pada atas lah. Ni tengok ni, lalu. Cross. Okey. Okey. So kalau dia tak okey lagi, adjustkan tu skru bawah. Oh, tak apa dah. Tiga-tiga tu boleh adjust sampai Apa dia tengah-tengah ha? Okey. Okey. Adjust naik ni ke lah tu? Ni Oh, tak apa. dia tengok. Oh, so ni masuk ni. Okey, masuk. Okey. Masuk ni. Okey. Okey, kita masuk dulu. Jangan pandai sikit. Oh, tengok kan dia macam tu. Ni tarik. Dua-dua kan? Masuk ni tengok ni. Oh, dua-dua. Ni kat tahu ni kan, yang dekat atas ni. Belakang tadi. Okey. Okey. Dua sama. Masuk kat ni. Oh. Dia ni satu. Dia kalau satu yang mula ni satu. Ni dua. Oh. Dulu. Saya tak tahu ini dia bertanda yang sebuah atas dulu. Pimpin mana ni? Di atas kot? Di atas. Okey. Okey, dah ni kita buang ni. Dah boleh buang. Calibration lah. Okey, cuba on ya. On belakang. Okey, nyala kan? Sudah nyala. Ini kita masuk sini. Ini minum untuk NX. Sini.
Okey. Okey. So Dia panjang tak ni? Dia kat balik dari mana? tak apa nanti sini dia. Okey. Kita nak pergi ke sini ni, nak pergi kita buat solution dulu ni di ACC yang dalam buku teks kan. Ada buku teks tak? Okey, tekan ni. Gerak ni. Ni. Sampai sini. Okey. Sampai sini, kita ambil bola ni tuan, kita ambil bola dulu. So menunjukkan dia menyala ni, magnet dia on lah. Ya. Menyentuh dia collect bola bawah. Oh, dia bekas dia. Yang ni sebab dia baru, dia ketat lagi kan. Kan. Ni tak payah pakai lagi lah. Okey, so letak ni. Okey, boleh tekan ni. Okey. Kita detect. Kita detect kat tengah. Dari sini. Ni okey. Nyala, lampu nyala. Ni. Lampu nyala. Balik kadang dia orang susul label ke dia tak label. Okey. Kan. Kita tak kali. Orang kita tak yang keluar tau. Dia keluar dia kena. Yang tu dah kan? Tu dah. Satu ada. Saya takut dia tak kenal. Tak kenal. Tak kenal. Dia punya sensor sini, tengah ni. Maksud dia kena ada tengah. Mesti berada tengah. Dia kena ke belakang sikit lah. Tak kena tak balik. Yang tadi adjust dia punya tu, dia punya kaki tu. Tak balik. Mana nak? Break. Satu detail dia kan. Dia tak kesut. Alignment ni payah sikit. Yang ni bukan dia tuat. Cepat sikit. Okey. Dalam kan? Dalam tu menunjukkan you kena dalam sel. ke sini dah Kelok sikit. tinggikan. Kalau buat dia gerak. Tinggi. Ada. Okey. Dia sebab sikit lah ni dalam okey. 3 ke 4 mm lah. Boleh. Kita tengok nak buka. Kita cuba sekali lagi. Alignment ni problem one kita dah align okey. Okey, fine. Okey. Ni dapat semua ni. Dapat semua ni. Okey, dalam buku teks 30 kan? 30 okey. Kita set ni 10. 100. Sana tak dalam berapa? Tu 30, 70. Tolak di atas 70. 7. Oh, jarak dah 30. Sedangkan dia lebih kurang dekat 30 kan? Baiklah. Okey. Start dari sini. Okey, dia tak kira tak kenal. Saya kan dalam buku teks, beza dia. Ada kertas dengan pen. Beza dia. Okey, jom masuk. Tekan ni sekali. Dia nak beza kan? Tekan sekali. Kat mana tak? Tak ni. Ni tekan ni dulu. Tekan ni sekali. Sekali ya tekan. Ada sebab. Tak. Reset. Tak ada. Okey, tekan ni. Ni. Okey, ada kan? Dua. Mana pen? Mana pen? Satu sama dengan UT sama kan? Campur dengan setengah UT 1/2 kan? Okey, S2 pula sama dengan UT campur dengan setengah GT 2/2 kan? Okey. Jadi ni sama kosong kan? Betul tak? So jadi S2 tolak S1 sama dengan H. Ni tolak H tu. Oh, betul tak? Okey. Jadi kita tolak ni tolak ni kan tengok. Jadi H ni sama dengan setengah GT 2/2 tolak setengah GT 1/2. Ni H kan? Betul kan? So dapat tahu kan jadi G sama dengan 2H bahagi dengan
G202 G102. Ni formula ni tak. Okey. Okey, cuba tengok formula dia. G sama dengan 2 kali 0.3 kan? Yes kan? Ikut beza kan? Okey, yang T2 apa? Ni T2 310. Okey, ni lah millisecond tu. So kena bagi dengan 1000 kan? Millisecond. Jadi 0.3 10 apa? 310. Yang dua? 310.34. 34 satu lagi square kan? Satu lagi 0.1 190.49. ni. Okey, dapat lagi. Okey. Sudah mudah ya, mudah ya. Bacaan ni jalan dalam bacaan ni dia punya masa dia tu. Oh, kita ambil 0.00 jauh sangat kan? Empat lapan kan? 48 kan? Okey. 48. Okey. Dia tunjuk boleh buat lagi. Boleh dia ambil. Okey, 48. Okey kan? So sini tulis 0.48. Masa dia apa? Yang mana? Ini. 0 point. Yang satu kan? 30 lah. Ha, dia kan. 30. 31034. 310. Kan T2 kan tu. Ini dua. Ada betul nanti dia jalan dia jalan. Yang kedua tambah 10 lagi kan? Tak tahu kau nak. 0.58 kan? 0.58 kan? 0.38 satu lagi. Ada lagi? 0.5 kan? 0.88 kan? Okey. Yang ni 0.4 3. 34111. Okey, yang ni 0.36962. 36. 962. 0.39626. Ini 0.42064. okey. Nampak tak? Daripada formula ni S equal GT campur dengan setengah GT kuasa 2. Ini sama kosong. Nampak tak? S sama dengan setengah GT kuasa 2. Ni plot ni dapat G kan? Ni plot S lawan T kuasa 2 kan? Gradient dapat G lah. Dapat satu data tu boleh ambil boleh dapat dua eksperimen. Kan nak mahir, budak mahir gerah kan? Jadi petang ni dia dapat macam ni. Boleh? Kita dapat G yang sama. Ya, dia you dapat data ni, dia dapat banding. dua. Yang ni kita dia tak kisah jauh mana asalkan beza dia. Dia tak masalah. Okey, dia ukur masa antara dua ni. Oh, dia gambar rajah tu. Ha. Okey. Boleh T Macam saya buat macam ni, okey. Jap. Yang ni dia ukur macam ni. Jangan saya ukur ni kosong kan. Allah. Ya, saya salah. Begini. Okey, macam ni kan. Syukur ni. Syukur masa dia ambil ni. Dia cross ni. Tengok kalau saya laju daripada dia. Faham tak? So dia akan ukur. Bila dia kena sini dia akan timing. Lepas tu dia lepas timing sekali lagi. So masa dia cross. So nak cari velocity, instantaneous velocity, dia ambil lebar ni, bagi masa ni. Kita tahu velocity kat sini. Ada faham? Tapi boleh tak boleh. So kalau saya laju lagi, kalau saya besarkan lebarkan dia, masa lama lagi. Tapi ambil beza lebar ni, bagi masa instantaneous velocity. Kalau macam ni, yang ni dia ukur macam ni. Dia ukur yang ni kan nombor 2 kan. Ingat T1 ni kan dia ukur Instantaneous velocity. instantaneous velocity. Jadi dia boleh yang ni yang ni pun boleh instantaneous velocity. Yang ni dia ukur dia kena ada benda dia cross tu. Kena tahu lebar lah. Okay, kalau saya buat ni yang ni saya buat 3 cm tau. 3 cm ni. 3 cm ni. Kalau saya slow panjang lah kalau laju. So ambil lebar ni bagi masa tu. Okey. Kalau saya tak macam ni. Sama macam ni kan. Okey. Saya tekan ni sekali. Okey. Saya gerak ni. Dia ukur masa antara dua ni. Sorry. Saya silap.
Ni. Ukur antara dua ni. Ha. Antara dua ni. 2 point lah. Ha, 2 points. Boleh? Boleh? Ingat tu dah. Yang ni ukur. Oh, gambar sama kan no? Agak ada beza. Dia ada. Oh, ni ke depan. Dia ada. Oh, dia ada depan ni. Eh? Ha. So kalau kita gelak laju lagi, kalau kita dapatkan lagi,